Assalamualaikum. Kau nampak tu? Siapa tu ada dekat situ? Kawan-kawan? Lekuk dalam keadaan angkuh dan bergaya. Lekuk. Hei. Kok. Lengkuk pap pap. Lengkuk pap pap. Kok. Lengkuk pap pap. Pap lengkuk kok. Kau kenyek mata ke aku? Wik. Balik. Balik. Jordan. Kenan, Hussein. Ni dah berapa hari tak makan garau ni? Dah 2 hari dah ni. Nanti kena kerja game. Balik semua. Balik. Jordan. Balik. Tunggu apa lagi? Masih santai. Sudah habis. Kita nak makan garam pula. Treatment. Masuk. Yang budak long kok ni tu apa benda ke budak tu? Apa bunyi dekat sini nanti? Apa benda teknikal dia? Dia punya preparing teknikal dia nak kena curi tu. Sedikit tu. Yang 2 orang tu dia kat buat gitu gini. Orang tua kau ni apa benda tu? Dia nak buat cerita babi dia dekat situ. Kau tadi macam mana? Yang curi peralatan dengan kunci rumah yang ada dekat situ. Lepas pada tu dia nak jadi skamer besar. Apa benda yang baru ni ada yang isu tu. Yang ada satu kamera hak rakam daripada yang terbang punya tu. Kan? Yang daripada unit rakaman terbang punya. Ada 2 ekor tu. Bukan 2 ekor tu terlibat dengan apa benda gagut barang kemai dekat depan bank tu. Ada cerita dekat depan aku baru ni. Cuba cek balik ni IPD Kuantan Balai Polis Kamang. Ada tak dekat bank tu? Dekat bank tak silap aku kalau tu ada kejadian tu. Tapi lah lama dah setahun lah kan. Pakaian baju tu baju aku tu. Aku dengan Pikoh apa benda dekat kedai tu. Yang totally hilang semua. Sebab baju tu baju daripada Indonesia. Local brand Indonesia ni. Tak ada import masuk kemari di local brand dia. Local brand Indonesia punya, Indonesia punya. Okey, itu nak bagi tahu. Kemudian balik.